أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، كيف حالكن؟ كيف حالكن؟ الحمد لله بخير، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هل فطرتم؟ نعم. ما معنى هل فطرتم؟ Sudah sarapankah? Sudah. Kalau dah sarapan, kenapa muka masam? Belum sarapan? Sudah? Masya Allah, la quwata illa billah. Sahtin wal afiyah. Semoga sihat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi untuk siri Al-Fatihah. Untuk siri ke berapa? Siri ketiga. Siri ketiga. Betul? Ketiga ke keempat? Ketiga. Kita masih ada lagi berapa siri? 5. Masya Allah, la quwata illa billah. 5 apa dalam bahasa Arab? Khamsah ke khamisah? Khamsah. Sebab ada seorang ustazah nama dia Siti Khamisah. Kakak nama apa? Siti Sadisah. Sabi'ah. Tak ada? Siti Wahidah tak ada? Ada orang nama Wahidah kat sini? Tak hadir? Tak hadir ya? Baik, barakallahu fikum. Baik, hari ni agak duka cita ya, sebab tak ada HDMI. Ya. Okay, next time insya-Allah taala kita akan ada HDMI biiznillah taala. Ya Rabb, ma fi ghairak. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh dengan barakah ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bantu kita untuk mengecapi niat baik kita untuk hadir mempelajari bacaan satu ayat sahaja daripada suratul Fatihah. Apapun kita akan mula juga daripada mula, tapi tumpuan kita lebih kepada ayat nombor berapa? 3. Ayat nombor 3. Berapa Hasan Kak Faizah? Ahlan sahlan. Ya, apa khabar Kak, sihat? Masya Allah, Masya Allah. Okey, bunyi macam mana ayat ketiga tu? Sekali lagi. Dah bunyi dah tu Ar-Rahmanir-Rahim. Ada tu yang bunyi? Tak semua, sebahagian sahaja. Okey, ala kulli hal, ingat tak apa yang saya pesan tentang huruf Ra pada perjumpaan kita pada bulan lalu? Apa saya sebut? Itu yang umum punya. Seluruh dunia tahu Ra ada tebal, Ra ada nipis. Satu lagi yang seluruh dunia kurang tahu. Takrir. Yang tu pun seluruh dunia tahu. Yang seluruh dunia tak tahu, bukan tak tahu, tahu sedikit sahaja. Baik, ni yang tu sifat ni ramai orang tahu. Tak ada muncung pun, tak ada muncung tu boleh dikatakan 82% di kalangan masyarakat Asia Tenggara yang tidak mengetahui Ra buka mulut, hanya lidah saja yang bergerak. Betul? Lagi satu, ada lagi. Apa dia? Musyidat jangan cakap. Makcik, okey, untuk pengetahuan semua, hari ni kita ada Makcik Sapiah yang famous di TikTok dan juga di YouTube, kan? Okey, Makcik Sapiah ada dengan kita. Saya panggil Tada. Tu dah harta hari ni. Jadi boleh berkenalan dengan Makcik Sapiah. Okey?
Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa lagi satu lagi? Yang tadi tu sebut betul lah tu. Buka mulut. Iaitu buka rahang lah. Ya, buka rahang ataupun buka mulut. Dan hanya gunakan lidah sahaja. Matikan tu pun saya dah hapuskan perkataan mati tu. Sebab kita gantikan dengan perkataan tenang. Sukun itu bukan membawa maksud mati. Tetapi sukun itu membawa maksud tenang. Jadi kita punya mind setting kita orang Melayu sebab diajar daripada dulu kala mati. Jadi sebabkan perkataan mati itu kita tak beri waqaf dengan sempurna. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berhenti gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ramai dah baca macam tu? Ada tak di kalangan imam-imam baca macam tu? Siapa kata tak ada, dia tipu. Dan Allah akan hisab dia. Ini hak. Berani kerana nak sebut benar pun takut. Berani kerana jangan takut ibu-ibu. Apa yang kita ceritakan ni adalah kebenaran. Ini benda benar yang masyarakat kita tertutup matanya. Betapa kasihannya kita yang tak ada usaha, yang tak berusaha dan sentiasa menutupi ruang ilmu yang Allah buka seluasnya kepada kita, tapi kita tak menghargai nikmat yang Allah bagi pada kita. Itu nama kufur nikmat ke tidak? Ya, jangan jadi hamba Allah yang kufur nikmatnya. Bila kata kufur nikmat itu bukannya kufur dari segi Allah hari ini dapat makan nasi lemak sebiji, sebungkus saja. Tak nak lah. Kecil sangat lah. Contohnya kau dapat, saya makan 2 tadi. Saya bagi tahu awal. Sebab depan saya ada 2, saya makan 2. Ya. Jadi kufur nikmat bukan kerana kita menolak nikmat makan ataupun nikmat duit ataupun nikmat harta di muka bumi ini. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ia berkaitan dengan segala yang kita kecapi dengan penuh rasa bahagia. Nikmat mata. Ini cermin mata. Nikmat mata. Nikmat mulut. Nikmat wajah yang sempurna. Ada tak dekat sini yang pipi dia dekat kepala, dagu dia kat telinga? Ada tak? Tak ada. Betul buat tak senyum? Senyum itu satu rahmah. Senyum itu macam orang bagi bunga dekat kita. Ibu-ibu nanti balik, tolong buka. Ni pun saya belajar bersama mursyidat saya. Masya Allah. Buka surah Abasa, baca makna dalam surah tersebut. Dalam saya duk kata jangan duk buat muka masam, buat juga. Tolong pegang handphone masa tengok muka masing-masing macam mana. Dia bila angkat handphone automatik akan senyum. Latih diri untuk senyum. Tak senyum juga duk muka cuam gitu. Nak buat macam mana? Nak bagi kesedaran ada wajah yang kena senyum. Wajah tu kena manis. Kalau saya tak senyum tu nampak sangat. Kalau depa tu tak senyum tak nampak. Senyum. Latih pipi ni bagi timbul balik. Tak senyum juga, hasbiyallahu ni'mal wakil. Lagi saya sebut nama, baru nak senyum. Okey, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut nikmat yang Allah bagi, okey, nikmat yang Allah bagi. Antara perkara nikmat yang Allah sebut dalam Quran Karim, dalam surah yang biasa kita baca, apa? Apakah surah tersebut? Ar-Rahman. Lagi? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan? Yang tu ayat tu ma'ruf. Tanya bangla yang kat luar tu pun dia tahu. Tanya budak kecil pun dia tahu. Tanya nenek-nenek lagi tahu. Sebab nenek-nenek hidup lagi lama pada saya. Kan? Sahha.